Baru nak potong rumput, tapi baru sedar tak tahu nak guna. Baru senang abang beli, tapi dia tak tunjuk caranya. Ku ingat balik dia dah boleh, tapi ku tidur petang bukan malam. Aduhai, aduhai, rasa tak guna punya badan. Punya cuba jaga supaya tak tidur petang. Akhirnya tidur petang juga akhirnya. Sial punya sial. Orang kata minum kopi tak boleh tertidur, tapi tertidur juga. Minum Nescafe ke apakah? Kopi hang tuah ke kopi apakah? Kopi hang tuah ke kopi Zeus, semua aku minum, tetap tertidur juga. Kopi hang tuah, kopi-kopi tak tetap potong rumput. Brom-brom, potong rumput tapi tak bisa. Potong-potong nak potong, tapi mesin potong rumputku tak tahu nak guna. Nanti abang bila nak balik lagi tak sempat tanya. Aduhai, aduhai, aduhai. Memanglah itu. Abang itu lama lagi nak balik. Ku sempat tanya bila nak balik lagi. Aduhai, aduhai, aduhai. Pening sekali nak tunggu yang fikir. Aduh, aduh, oh my god, alay. Macam-macam lah nak jadi. Rumput panjang pula lagi nak tunggu nak potong. Tiba-tiba hujan nak bakar sampah. Fire, fire, fire. Aduhai, aduhai. Lagi nak kena tunggu abang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi nak tunggu? Lali tamplop, plop, 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 plop. Aduh. Lali paplop, plop. Aduh. Dah tu tak dapat tidur. Malam malah tidur siang. Malah tidur petang pula lah. Cuba bersenam, joget, TikTok sini. Baru dah petang, baru dah boleh tidur. Aduhai, aduhai. Aduhai, punya nasib lah. Aduh, tak dapat tidur malam, malah tidur petang pula dah.